Hai guys, Assalamualaikum, selamat malam. Nampak siapa tu? Saya bersama dengan Tam. Hari ni turun ke Gancung, bawa Tam jalan-jalan. Kalau ikutkan info kata air tak berapa cantik lagi. Tapi kita orang ni degil, tak nak dengar kata. Air hulu dah sampai, sedikit keruh. So kita orang sekarang ni nak set up barang-barang dekat sampan. Ingat malam ni nak turun kejap sebelum nak sambung nak rehat ke tidur ke apa ke, nak pergi cecah air dulu. So okey, jangan ke mana-mana. Buat apa Tam? Jangan lupa saksikan Montaj dulu. Bye-bye. Okay guys, kita orang baru sampai dekat spot ni. Jadi video perjalanan tak adalah dapat nak diambil kan. Banyak gelap. Tam ada kat depan tu. Jadi kita orang testing dulu dekat area sini. Umpan yang saya dan Tam guna untuk hari ni dan besok, udang beras dan cacing lah. Tengoklah mana yang dia nak. Sebab biasa kalau macam air keruh macam ni, kadang-kadang dia nak ambil cacing. Jadi cacing memang kena standby. Sungai Pahang ni dia punya cara makan dia pelik sikit. Ada masa-masa dia nak cacing-cacing je. Ada masa dia nak anak udang aja. Ada masa-masa dia nak pompon-pompon aja. Jadi 3 umpan ni memang kena sentiasa standby. Cacing, udang beras dan pompon. Alright, nak set up barang-barang. Lepas tu teruskan memancing. Jangan ke mana-mana Allah, lucu Tam. Sadok tu. Aduh. Buang balik. Allah, lucu. Hei, apa asyik lucut ni? Alhamdulillah. Lesen Tam. Aku main bawah sampan kau Tam. Alhamdulillah. Sadu. Aduh. Dah lama tak kena sepit. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Cepet kuning. Alhamdulillah. Baikon. Padu. Padu guys. Ini saiz padu. Ambil. Ini boleh ambil ya. Tidak. Ini kecil sikit. Padu. Padu guys. Saiz padu. Mana baikon. Ada. Kau ni kan tanggal topik ke satu. Garang sangat. Satu. Aduh, lekat pula. Aduh. Yang kecil naik, yang besar dekat ke tali. Alright guys, kita orang naik ke darat dulu, tidur dulu lah. Kena charge dulu bateri. Hasil alhamdulillah
Dia lah dapat sekilo je kot. Banyak lucut. Lepas tu banyak yang lekat dekat tali kan. Okey, kita orang rehat kejap. Lepas tu kang tunggu Along sampai dengan Abang Awi. Lepas tu kita orang sambung balik mancing Alright. Oh, nampak oh. Awal-awal dia dah pergi dah. Tam nak try main olak katanya. Guys, selamat pagi. Ni sesi pagi pula kejap lagi. Kali ni ada lagi teman. Inilah dia otai kita ni. Hello guys, selamat pagi. Ya, turun lagi kat gancung. Okey. Terbaik. Kono gota, dah kono gota. Hari ni turun dengan Tam, dengan Abang Awi. Lepas tu ada Long dengan Abang Ramli. Tengoklah kejap lagi nak tuju ke mana tak tahu. Relay kot bang Rasanya ke Ili kita. Ke Relay Try ke Ili pula. Oh, Binatang dia macam mana? tepi sangka Tu lah. Kita orang nak repeat balik spot dekat tepi sangka tu, tengok macam mana. Jangan ke mana-mana kejap lagi Kang sampai dekat spot. Kalau ada hasil, kalau ada strike, nanti kita kongsikan lagi. Alright. Okay guys, ada petik kilat pula. Kalau hujan saja tak apa. Petik kilat tu yang tak tahan tu lari naik ke darat. Nampak Tam tu. Tu awan tu nampak tu. Itu dah on the way nak datang kemari. So rehat dululah. Keselamatan perlu dijaga. Sonok-sonok gak mancing kan. Kita mancing sonok-sonok. Tapi kalau jadi musibah tak syok lah kan. So rehat dulu dekat jeti. Rehat dulu. Lepas tu sekarang kalau agak-agak clear baru turun balik. Tunggu. Allah. Alhamdulillah. Yes. Hari ni macam-macam cabaran dan dugaannya. Berapa kali naik ke jeti, kena ribut lah, kena hujan lah, kena petik kilat lah. So alhamdulillah sekarang ni tamatlah sesi saya dengan Tam mancing. Tam champion lah. Orang baru tak bagi getah. Ni. Ini Tamnya. Waduh. Oh, ini dia punya ciput. Ini. Dia ada wakil lah. Boleh repeat ke Boleh, confirm. Confirm 3 hari lagi sampai. Ada ramai ni. Ni nak kasih intern frame sikit. Tapi muka keluar kat ujung-ujung je tau. Kalau nak sewa sampan jangan lupa kontak Long Dipulangkan kembali.
So okay guys, macam itulah trip untuk kali ni. InsyaAllah datang lagi. Sebab sini tak tahulah, dia punya getah dia lain macam ah. Banyak lucut long. Kalau semua naik tadi long, kereta gini long, mendongak. Sebab tu tinggalkan sikit. So okay, jangan lupa untuk saksikan saya lagi di episod yang akan datang. Alright. Okay. Bye-bye.